video ni Parli akan share dengan korang 3 benda. Yang pertama, kenapa logo Seri Pahang ni warna biru. Yang kedua, kenapa tak ada jalur halilintar Voltra kat baju ni, kenapa kosong je. Yang ketiga, yang paling penting, yang paling rare sekali, Parli akan expose dan dedahkan design asal untuk jersey final Seri Pahang ini. Maknanya ini bukan design awal-awal Voltra lah bagi untuk Seri Pahang. Ada satu lagi design yang Voltra bagi untuk Seri Pahang. Dan korang nak tahu semua benda ni, korang boleh stay tune dan tonton video ni sampai habis. Assalamualaikum fanatik jersey sekalian. Welcome back to channel Terafich TV bersama Parli dalam segmen bedah jersey. So first kali Parli minta maaf sebab video bedah jersey Seri Pahang ni kira lambatlah keluar. Sepatutnya keluar lepas final kan. So Parli sebenarnya busy sikit lah. Hari tu Parli ada pergi ke Stadium Bukit Jalil, ada masuk dressing room diorang, stadium tour, tengok-tengok stadium. So sebab tu lah Parli lambat sikit buat video jersey Seri Pahang ini. So kalau korang nak tengok apa yang Parli buat dekat dressing room Seri Pahang dengan JDT tu, korang boleh pergi dekat Shorts Terafich TV. Korang perasan tak kenapa Voltra dia tak ada buat teaser ke, dia tak ada macam buat launching date ke untuk jersey final ni kan. Sepatutnya Voltra ni memang terkenal lah dengan teaser, dengan launching date, tapi kali ni tak ada. Kenapa? So Parli diberitahu oleh pihak Voltra, diorang tak nak buat launching untuk jersey final ni sebab diorang tak nak lah orang anggap Voltra ni nak kau untung daripada hasil jual jersey je. Untuk jersey Seri Pahang yang final ni, Voltra memang dah plan, dah macam orang kata memang nak bagi khas lah untuk Seri Pahang. Walaupun jersey ni tak terjual sold out 500 helai pun tak apa, diorang kata janji diorang dapat bagi sesuatu yang lain daripada yang lain untuk tim Seri Pahang. Memandangkan Voltra tahun ni tahun first rasanya kan, tahun first yang Voltra taja Seri Pahang. So diorang memang all out lah dari segi sponsorship. Bukan setakat jersey final je diorang bagi untuk Seri Pahang ni. Kalau korang perasan dan layan journey Voltra dengan Seri Pahang ni, korang akan perasan dia ada bagi baju pre-match, baju training, kasut Voltra, kasut running, lagi baju apa, macam-macam lah diorang bagi. Bukan setakat baju home awaited training je. Piala Malaysia ni bukan setakat baju ni dia bagi, baju pre-match yang khas final Piala Malaysia pun ada. Macam korang tengok dekat sini, baju ni diorang tak jual umum, dia just bagi untuk player pakai dan player dapat simpan jersey tu sampailah player tu simpan bila-bila lah. Kalau nak jual lepas ni mungkin dia akan ikut pada tuan punya badan lah. Tapi yang Voltra jual hanyalah jersey yang final match ni. Siap dapat match detail ni lagi. Ni memang free. Kalau korang beli dekat link Shopee bawah ni, korang akan dapat match detail ni for free dan dapat stiker Seri Pahang dan juga maflar Seri Pahang Voltra. Voltra bagi tahu Parli tentang journey Voltra nak buat jersey final Seri Pahang ni memang agak-agak mencabar sebab diorang plan untuk buat jersey final Seri Pahang ni masa tu dah kiranya lepas Seri Pahang layak ke final tak silap, barulah diorang proposekan untuk buat jersey final ni kat Seri Pahang. Memang dia ada masa sekejap je nak siapkan untuk jersey Seri Pahang ni, tapi diorang tetap tetap sahut cabaran tu untuk siapkan juga baju ni dan lancarkan baju ni lah. Kalau brand-brand lain rasanya diorang tak ambil risiko tu kot, sebab baju ni kan one off je, pakai sekali je. Lepas tu nak buat promotion, nak buat campaign untuk awareness baju ni pun memang sangat-sangat singkat lah, tak cukup masa. Tapi Seri Pahang dia nak bagi satu yang orang kata satu yang bermakna untuk fan-fan Pahang. So diorang keluarkanlah versi final jersey Piala Malaysia. Dan yang menariknya, baju ni logo dia warna biru tau, all blue. Sepatutnya warna hitam kuning, warna biru kuning kan, tapi ni warna biru. Dan warna biru ni menimbulkan menimbulkan persoalan dan orang kata menimbulkan menjadi bualan fan-fan Pahang. Logo biru ni sempena Seri Pahang tak ada musim depan ataupun macam mana. Tapi sebenarnya Voltra bagi tahu warna biru all blue ni sebenarnya baju diorang nak buat baju ni semua kuning, collar kuning, Voltra kuning, Invest Pahang kuning, logo ni pun kuning macam yang Parli edit ni. Ini Parli edit lah, bukan ni baju bukannya gambar ni daripada Voltra. Ini Parli edit sendiri lah. Di mana dia propose kat Seri Pahang suruh tukar sikit, nak ada warna biru, kemudian barulah dia orang buat macam ni. Dan untuk buat baju ni sebenarnya founder Voltra iaitu Fahmi Fabilah, dia ada jumpa juga dengan kolektor jersey Seri Pahang dan tanya pendapat dia orang, dan feedback kata baju Seri Pahang tak ada lagi yang full yellow, all yellow tak ada lagi. So sebab tu diorang nak buat yang all yellow yang design asal ni, tapi kena tukar lah last minute macam ni.
Lepas tu kena tukar lah jadi biru kuning. Korang jelas kenapa JC Seri Pahang final ni tak ada langsung grafik halilintar ke, tak ada grafik apa-apa pun tak ada lah, just kosong je. Dan untuk JC ni dia menggunakan material kain jacket. Kain ni sama macam kain Adidas tahun 2022, sama macam kain ALX, lepas tu sama macam kain KL City Away yang brand 100, sama. Cuma dari segi ketebalan tu berbeza lah. Macam Votra ni dia berat sikit daripada ALX. Dia kata alah kain ni kain memang banyak dekat kilang lah bang. So memang betul ada, tapi untuk nak pilih kain ni, material ni kos dia mahal sikit lah, mahal. Biasanya nak buat baju orang pakai mini eyelet ke eyelet, tak habis eyelet sampai bila-bila eyelet. Tapi untuk Votra ni dipakai jacket. Kalau dekat brand Indonesia banyak dah orang pakai jacket, tapi untuk brand Malaysia ni jarang-jarang berlaku. Dan Parley sangat positif lah, diorang pakai kain macam ni, sangat-sangat suka lah. Ada juga brand Malaysia pakai kain jacket tenun. Beza dengan kain yang third ni, kalau kain third ni lagi ringan sebenarnya. Kain third ni lagi ringan. Home away third pakai kain sama, kain spandex ni, kain JC spandex ini lagi sedap sebenarnya. Tapi kalau korang nak rasa kelainan, nak rasa ada texture, inilah dia. Dia buat kain yang berteknologi. Beza untuk logo final ni, dia bagi logo ni play issue tapi logo dia sulam. Kalau yang home away third ni dia pakai logo silikon. Silikon. Tu beza dia. Logo Votra ni semua heat press. Dan dalam dia macam ni. Ada Votra lah, memang nice. Collar pakai V-neck cut, ada insert, memang lawa, memang nice. Okay, pakai lengan raglan. Tepi tak ada side panel apa-apa, dia just raglan biasa je. Dia punya pola biasa. Kalau letak kat tepi ni ada logo Votra pun lawa juga. Tapi dia orang ataupun atas ni letak logo Votra dekat bahagian atas ni pun lawa juga. Kalau kat sini nampak macam Puma pula kan. Kalau letak atas ni nampak menarik lah. So Parley harap Votra letak lah logo diorang dekat sini. Logo kilat ni dekat atas ni. Ikutlah pandai-pandai lah designer diorang adjust kan. Tapi letak logo kat sini lawa juga. Macam Parley buat logo Teraffish dekat lengan. Terbaru Teraffish punya JC ada macam ni. Ada trademark ni dekat lengan bahu macam ni. Ni yang terbaru lah kita orang punya buat. Lu pun nak review hang tag untuk Votra ni macam biasa. Ni memang standard diorang punya hang tag. Tapi Parley puji lah, hang tag diorang ni memang tak kedekut. Diorang ada bagi stiker. Ni stiker Votra. Lepas tu dia bagi halilintar punya hang tag. Lepas tu dapat Votra punya copyright punya isu ni. Dan yang terakhir sekali, ni paling cun lah. Ni dia ada trademark diorang. The brand with the halilintar trademark. Memang nice. So guys, apa pendapat korang tentang final JC Pahang ni? Lawa tak lawa? Boleh komen dekat bawah. Dan kalau korang nak dapatkan JC final ni, ada 500 helai je. Sekarang ni mungkin tinggal 300, 200, tak tahulah. Tapi korang kena cepat dapatkan dekat link Shopee bawah ni. Parley dah letak dah link Shopee. Korang beli direct dengan ejen Votra dekat situ. Parley harap lepas ni Votra bolehlah taja kelab-kelab Liga M yang lain. Mungkin Votra di tengah aim untuk taja Selangor, sebab untuk musim untuk tahun 2025 ni diorang ada collab dengan Selangor ni. Mungkin lepas ni diorang buat JC untuk Selangor, memang gempak lah. Sebab kedai diorang pun base dekat Petaling Jaya. Tak rugilah kelab pakai brand Votra ni. Bukan setakat dapat baju je, kasut pun dapat. Macam Seri Pahang ni ada kasut Vulcan Seri Pahang warna hitam. Parley nak tengok sangat Votra ni taji Malaysia. Dan harapnya FAM terbukalah untuk terima tajaan daripada Votra ke daripada brand-brand lokal lain ke kan. Tak kisahlah, janji brand lokal lah bro. Nampak ni dekat atas ni, ni baju Malaysia, brand Nike, brand Pume, semuanya brand-brand luar, tapi design kosong saja. Guys, suka konten-konten JC yang Parley buat ni, boleh follow, subscribe, like, komen dan share. Video mungkin Parley akan buat bedah JC Malaysia away pula. Ada dua JC tau, warna hitam dengan warna putih. Korang stay tune untuk next video. Terima kasih pada korang yang dah layan video ni sampai habis. So kita jumpa di next video. Bye bye.